orang kaya buat apa masa lapang? Korang pernah tak terfikir apa orang kaya buat bila diorang ada masa lapang? Sebab masa kita sibuk tengok Netflix, lepak mamak, diorang buat sesuatu yang lain. Orang kaya masa free dia tak penuhkan dengan scroll YouTube 3 jam. Diorang tak habiskan masa fikir drama orang lain. Diorang guna masa tu untuk fikir pasal growth. Contohnya masa cuti, diorang bukan sekadar bercuti, diorang network, diorang jumpa orang baru, belajar perspektif baru, bincang idea gila, makan kat kafe tapi bukan sekadar makan. Diorang plan next project. Main golf bukan sekadar nak hiburan, tapi sambil tu buat networking dan closing deal. Buku yang kita tinggalkan dalam rak, diorang baca sampai habis. Podcast yang kita skip, diorang dengar masa dalam kereta. Sebab diorang tahu mindset yang betul boleh ubah game hidup. Sementara kita komplain tak ada masa untuk improve diri, diorang transform setiap free time jadi investment untuk future. Kalau suka tips, saya cepat komen suka dan tekan love, save, share supaya kawan pun dapat manfaat. Nak niaga bersama Sean? Klik link dalam bio atau klik learn more. Masa kita tengok drama Korea 5 jam straight, diorang attend webinar business. Masa kita gosip pasal politik, diorang discuss dengan mentor pasal expansion plan. Masa kita scroll TikTok random video, diorang study competitor strategy. Bezanya simple. Masa free kita dipenuhkan dengan lari dari masalah. Masa free diorang penuh dengan bina diri. Even masa diorang rest pun produktif. Massage session sambil listen audiobook. Vacation sambil explore international market. Family time sambil teach kids about financial literacy. Ini bukan about jadi workaholic. Ini about jadi strategik dengan masa yang kita ada. Diorang balance relaxation dengan progression. Diorang constantly learning, networking, upgrading sebab diorang faham satu konsep, time is money. Tapi bukan dalam konteks kerja sahaja. Even masa rehat pun boleh jadi investment kalau kita strategik. Korang nak tahu secret? Orang kaya ni addicted kepada growth. Sama macam kita addicted kepada entertainment. Tapi addiction diorang profitable, addiction kita costly. Sekarang korang pilih, nak jadi penonton atau nak jadi pemain dalam hidup sendiri? Nak terus scroll mindlessly atau nak start consume content yang akan level up korang? Nak terus lepak tanpa purpose atau nak start network dengan orang yang boleh elevate korang? Komen pemain kalau korang ready untuk transform free time jadi investment time. Komen penonton kalau korang comfortable dengan current lifestyle. Aku ada sistem lengkap dan program mentorship untuk korang yang serius nak mula bisnes ni. Dari rancang bisnes sampai strategi marketing, semua aku guide step by step. Klik link dalam bio sekarang, isi maklumat korang. Aku akan personally bantu korang mula bisnes.